Air mendidih suhu dia 100 darjah Celsius, tapi teh tarik boleh jadi lagi panas daripada tu. Sementara boiling point air pada 100 darjah Celsius, boiling point untuk cecair lain adalah berbeza. Untuk susu, boiling point ada pada lingkungan 103 darjah Celsius dan gula pada 110 ke 115 darjah Celsius. Sebab tu daripada gabungan bahan-bahan ni dalam teh tarik, at some point teh tarik ni jadi lagi panas daripada air menggelegak. So daripada knowledge ni bermakna bukan teh tarik je lah. Mana-mana jenis air dengan resepi sama macam kopi tarik ke, boleh jadi lagi panas daripada air mendidih. Okay, ready? Okay, bak sini pemotong gelas. Tinggal kat luar je. Gelas ni tahan sampai 103 degree Celsius je kan? Teh tarik ni 105 degree Celsius. Serius lah, mana datang pula teh tarik? Polis! Oh. Ni tak nak tangkap ke? Alah, biasa dah ni. Lagipun crown tu bukan real pun. Lah, iya ke? Iya. Okey, gerak dulu apa kat tangan tu? Teh tarik. Masuk museum bawa air. Jangan bergerak.